Lepas ni korang dah tak payah nak pergi Bukit Bintang nak makan makanan Arab dan juga shawarma, sebab dekat Seri Kembangan pun dah ada yang original punya. Inilah dia Delicious Shawarma yang terletak dekat Taman Pinggiran Putra. Dekat sini bukan ada shawarma je tau, ada macam-macam lagi jenis makanan Arab original yang korang boleh pilih sendiri. Dekat sini yang paling win mestilah dia punya shawarma. Korang tengoklah daging yang panas-panas ni, dia akan potongkan untuk diletakkan dekat dalam shawarma tu. Okey, jom kita bawa korang makan makanan Arab yang original dekat sini. First kita orang makan ni shawarma lamb dengan cheese. Kambing yang diorang guna ni daripada New Zealand. Daging dia lembut, topping dia sedap dan isi dia bukan main padat lagi. Korang tengoklah sendiri. Yang paling penting cheese dia tebal-tebal. Tengok macam shawarma ayam cheese ni, panjang kan dia punya cheese. Yang ni pula korang tengok diorang bakar atas arang pelbagai jenis daging dengan ayam. Yang kita orang makan ni BBQ mixed meal. Makan pula dengan roti Arab panas-panas ni memang terangkat. Inilah baru boleh dikatakan makanan Arab original. Untuk korang yang tak tahu nak buat pilihan nak makan daging ke ayam, korang boleh ambil dua-dua. Tengok ni, ayam dengan daging yang diorang bakar ni masih lagi juicy. Kalau lapar nasi, ada pelbagai jenis nasi juga dekat sini. Rasa dia memang cukup lengkap dengan rempah-rempah. Menu ni korang akan dapat rasa ayam bakar yang sebenar. Korang pun boleh minum pelbagai jenis minuman dekat sini. Ada macam-macam untuk korang try. Kalau nak try teh Arab, diorang ada yang paling kau dekat sini. Sekali hirup memang korang segar seharian. Apa tunggu lagi? Jom kita datang dekat Delicious Shawarma. Memang best.